Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masih bersama saudara pengacara majlis yang saya muliakan, pimpinan DUN dan juga kita punya jemaah, Datuk Muhammad Nasim, Datuk Muhammad Najib, dan juga belum Datuk lagi, bolehlah panggil Datin Rashidah agak ini. Amin. Juga kepada para jemaah, khususnya pengurusi dan juga jawatankuasa takbir masjid, ketua kampung serta hadirat ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan untuk kita sama-sama hadir bagi menjayakan majlis ilmu kita yang menjadi rutin untuk kali yang ke-10. Dah 10 bulan mungkin tak semua yang dapat bersama, tapi pimpinan kita ni memang tak pernah tak ada. Kalau tuan-tuan ada benda tak faham, boleh tanya dengan Datuk Asif, Datuk Najib, dan dengan Puan Rashidah. Boleh tanya, sebab dia orang ni antara anggota tetap saya punya kuliah ni. Ini kalau 10 ni datang, dah beberapa masjid kita buat semua datang, tak boleh buat dekat sini Datuk. Kena cari tempat lain lah pula. Tak apa, itu harapan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Walaupun sebenarnya saya tak berapa sihat. Tuan tengok muka pun tahu kan, muka orang letih, orang penat. Tapi saya fikirkan bila saya jumpa kelas bersama dengan tuan-tuan, ini jadi sumber kekuatan saya. Memang kerja saya pun bercakap, jadi saya kena datang walaupun daripada Muar. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana biasa, sebelum kita mulakan majlis ini, saya akan minta tuan-tuan pastikan tidak ada sesuatu pun yang mengganggu urusan akhirat kita. Dalam hati ini jangan ada apa-apa gangguan. Bila Allah pilih kita berada dalam satu tempat yang baik, majlis yang baik, bersama-sama dengan orang yang baik, maka bersungguh-sungguhlah membuat kebaikan. Kalau tengok muka saya tu betul, nampak saya, dengar saya cakap, faham. Gitu. Dia jangan tengok saya, dengar tidak, faham pun tidak, nampak pun tidak. Itu lagi teruk. Kita berada di masjid. Masjid daripada kalimah tu sajadah, tempat sujud. Tapi kita solat ni bukan sujud aja. Kita berdiri, kita rokok, kita duduk antara dua sujud. Tapi tempat ini tidak pula dipanggil sebagai tempat berdiri, tempat rokok, tempat iktidal, tempat duduk antara dua sujud. Tak, disebut tempat sujud. Kenapa? Kerana waktu kita sujud itulah hati kita berada dalam keadaan yang paling rendah. Bukan rendah saja, ditambah satu lagi, rendah dan penuh dengan kehinaan. Sebab punggung dia naik.
Kalau tuan-tuan menyarap, kepala, punggung, tapak kaki dia sama. Tapi kalau tuan-tuan sujud, kepala dengan tapak kaki sama. Tapi tempat punggung kita tinggi. Nak menunjukkan waktu itulah hati ini berada pada tahap yang paling bawah. Tak ada cara lain lagi dah. Sebab itu bila kita masuk dalam masjid, maka cakap kita, perbuatan kita, fikiran kita pastikan sama nama dengan tempat. Bukan tempat nak mengata orang, bukan tempat nak rasa tak puas hati, aku nak duduk depan macam mana boleh belakang pula. Contohnya lah, maknanya bila masuk dalam masjid ni, dia kena ada rasa sama dengan tempat ni, rasa rendah, rasa turun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut 10 bulan ni, kita dah 10 bulan merawat hati kita. Nama pun kitab ni penawar bagi hati. Tapi kena ingat, kita berusaha nak dapatkan ilmu menguruskan hati ni, kita baru langkah yang pertama, apa dia? Menuntut ilmu. Kerana syarat untuk kita dapat nilai ibadah, ingat balik, yang ni kena pegang. Tujuan kita hidup dekat dunia ni untuk beribadah kepada Allah. Betul? Allah dah sebut, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia di dunia ini melainkan untuk beribadah kepada aku. Itu pegang. Maknanya kita nak apa saja perkara yang kita buat, kita cakap, kita tengok, kita dengar, kita pegang, dia mesti sampai jadi ibadah. Maknanya tingkah laku kita mesti sama dengan tujuan kita diciptakan. Ibu-ibu kalau masak kita itu sama dengan apa yang Allah sebut. Aku jadikan kau ni untuk beribadah kepada aku. Maknanya kita masak tu mesti sampai tahapnya ibadah. Maknanya kalau bapak pergi pasar nak beli ikan ke, beli sayur ke, pastikan perbuatan kita tu, naik motor ke, naik kereta, sepanjang perjalanan menuju ke pasar, dapat ikan ke, balik ke pasar, sampai rumah dapat nilai ibadah. Maknanya memperhambakan diri kepada Allah. Maka syaratnya, kata Imam Ghazali, dia kena ada ilmu yang mula-mula sekali. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Yang ini kita ambil ilmu tasawuf. Ini tak masuk tauhid, tak masuk fiqh. Itu kena ngaji kitab lain. Jadi kita baru peringkat yang pertama dipanggil ilmu. Ilmu ni dia belum mengubah apa-apa pun pada kita. Kecuali nanti kita masuk yang kedua dipanggil amal. Ada ilmu banyak pun kalau tak beramal, dia takkan jadi apa. Jadi ada perkara yang dah boleh diamalkan. Ada perkara mungkin kita kena belajar lagi. Tak cukup dengan amal, kita puasa, kita semayang, kita bersedekah, kita tolong orang, kita berselawat. Tak cukup. Yang ketiga apa? Dia kena ikhlas. Pastikan amalan kita ikhlas ni hanya kerana dia, kerana Allah. Apa pun tuan-tuan buat, pastikan dia mesti sampai ke hati. Dan hati itu dia dekat dengan Allah. Barulah jadi ibadah. Baru sempurna tadi. Ilmu, amal, ikhlas. Contohnya, maknanya kalau ada yang tak puas hati dekat masjid ni, aku nak depan tapi kena pergi belakang, depan dah penuh, contohnya lah, dia jadi resah, jadi gelisah, rasa tak apa dengar, hatinya tak tenang, maknanya dia tak ikhlas. Tak ikhlas apa? Allah yang tentukan siapa depan, siapa belakang. Tadi kan YB belakang tadi, tiba-tiba Allah kata kau depan. Depan ni, betul tak? Kalau nak depan, berdoa lah banyak-banyak. Mana tahu Allah kata depan sekarang, depan lah kita. Maknanya dia serah.
Ikhlasnya dengan Allah tu dia tak petikai apa-apa. Betul? Ada satu lagi, ilmu, amal, ikhlas. Keempat, khauf. Khauf ni apa? Khauf ni takut. Ini natijah ilmu dia, natijah amal dia, natijah ikhlas dia. Maka dia tak berani nak langgar peraturan Allah. Dia tak berani nak buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tak berani nak buat larangan-larangan Allah. Tapi kita sebagai manusia biasa, selagi ada musuh dalam diri kita, selagi itulah kita memang tak terlepas daripada buat salah. Kadang musuh kita tu dunia kita, kadang musuh tu nafsu kita, kadang nak buat apa, musuh tu iblis dan juga syaitan. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan perjalanan hidup kita. Jadi kita dah masuk muka surat yang ke-9 hari ini, bagi yang ada kitab, iaitu berkaitan dengan telinga. Sebelum ni kita dah masuk habis bab mata. Yang ini kita masuk yang kedua, iaitu telinga. Kenapa anggota-anggota ni dibicarakan? Kerana anggota ni daripada dia melihat, dia akan sampai ke hati. Daripada dia mendengar, dia akan sampai ke hati. Daripada lidah, dia akan sampai ke hati. Jadi dia baliknya ke hati juga. Tapi sebelum pergi hati ni, yang ini ambil telinga. Yang tahu kita dah cerita, mulut ni ambil telinga. Baik, saya kena ulang sedikit lah. Sebab tak semua yang datang masa kita ambil yang tajuk telinga. Saya laju je. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan bangsa akhirat. Apa pun Allah cipta, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, semuanya bukan saja-saja Allah cipta. Dia kata penuh dengan beberapa faedah. Antaranya yang bangsa dunia, yang bangsa akhirat. Kalau Allah ciptakan kita mata, yang bangsanya dunia apa dia? Dengan mata ni, dengan tujuan dia boleh selamatkan kita. Nampak ada parit depan, kita elak. Nampak ada lubang depan, kita elak. Nampak kereta berhenti emergency depan, kita break. Jadi mata tu antara faedahnya, dia boleh menyelamatkan kita. Itu dunia. Yang akhirat, mata ni bawa kita pergi jalan ke masjid, bawa kita jalan pergi ke tempat-tempat yang baik, kita ziarah rumah orang. Itu akhirat. Begitu juga dengan telinga. Telinga pun ada dua faedah. Satu faedah dunia, satu faedah akhirat. Apa dia kata? Maka setengah daripada segala faedah ni yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Dan setelah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu, mendengari ia akan Quran. Yang bangsa dunia, apa dia? Telinga ni. Bila kita cakap, orang faham. Nak mahamkan orang tu senang. Sebab dia ada telinga. Kita pun nak faham apa yang isteri kita sebut, apa yang suami kita sebut, maka kita faham. Maka kita boleh beli apa yang dia nak. Cuma bila dah usia macam kita ni, pendengaran tu kadang-kadang dia akan balik asal. Balik asal ni macam mana? Apa ayat tu, surah Yasin tu? Lupa dah. Apa surah Yasin tu? Wa nu'ammir wa nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Kami panjangkan usia kamu dan kami kembalikan kamu kepada asal. Dulu kan tak boleh nak berdiri tegak, jalannya lambat, akhirnya nanti mongkok. Dulu mula-mula kita lahirkan, mata kita ni bukan boleh nampak yang jauh, dia nampak yang dekat ni. Lama-lama dah patah balik. Sama macam dulu juga. Telinga gitu juga, dia tak boleh dengar yang jauh, dia dengar yang dekat-dekat aja. Dia bukan pekak ni.
Tapi kita senang pakak betul, cakap pakak je tak. Memang Allah dah janji, dia tarik. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, mana yang rasa kita punya apa nama, naik tangga tu bukan banyak pun mata ni, dua mata tu pun dah pegang lutut ni, bawa lutut tu naik. Jangan rasa apa nama, rasa bimbang. Memang Allah dah janji. Dia tak ada orang makin tu makin kuat, tak ada. 70 tahun, makin gagah. Sawit tu dipanjatnya, contoh, tak ada. Dia tak ada, dia makin lemah. Tenaga ni makin hari makin lemah. Tapi nafsu tak? Nafsu ni makin hari dia makin kuat. Makin tua, makin menjadi-jadi. Itu yang faham-faham, tak faham sudah. Tapi nak bagi tahu, tu beza dia dari sudut anggota tadi. Kemudian dia kata, bersedap-sedap dengan dia dengar, menyampaikan, macam saya ni. Bila saya bercakap tu, bila kita dapat faham tu rasa, nikmatnya faham. Ni belum mula lagi, ni belum mula ni pun dah faham. Ni belum mula lagi. Itu kelebihan telinga. Mana kata Al-Quran, dia kata apa? Mendengari akan Quran dan juga hadis. Dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar orang mengaji. Dekat rancangan TV kita tu, tinggal pilih aja. Nak dengar yang bangsa dunia pun ada, yang nak dengar bangsa akhirat pun ada. Nak dengar tilawah ni, qari'ah ni baca apa, semua ada. Jadi saya kira ramai suri rumah kita. Apa nama, saya baru belikan TV untuk bapak mertua saya dengan mak mertua saya. Pasal TV lama tu dah rosak. TV tu lagi tua daripada dia. Jadi sekarang dah mula ngajar, mengikuti kuliah. Walaupun secara TV sekalipun, tapi cenderungnya kepada akhirat. Kemudian, dan hadis Nabi SAW dan segala ilmu yang memberi manfaat. Macam ni lah antara kelebihan telinga. Baik. Kemudian disebut juga tentang bagaimana nak bersyukur dengan telinga ni. Allah bagi nikmat, disuruh kita syukur. Kerana bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat. Antaranya kena gunalah telinga ni. Jangan dengar perkara yang tak baik. Jangan dengar orang mengumpat. Jangan dengar orang yang mengadu domba. Elakkan. Macam mana kita jaga telinga kita, macam itulah kita kena jaga hati kita. Kerana hati ni pun ada telinga. Kita ni zahir dan batin. Betul kan? Zahir batin ni maknanya jasad kita dengan jiwa kita. Dua-dua ni ada anggota. Ada mata zahir, ada mata batin. Contoh mata zahir, tuan-tuan nampak saya. Mata batin, nampak tak? Motor kita satu lagi kat rumah, yang warna biru tu, parking kat mana? Belakang tu, dia menghadap sana. Itu kan mata batin, tak nampak daripada sini. Itu mata hati dipanggil. Kita selalu sebut mata hati, tapi jarang sebut telinga hati. Ada sebenarnya hati ni pun ada telinga. Nanti kita masuk kat mana letaknya telinga hati kita. Dia pun ada hidung dia. Dia pun ada lidah dia. Macam mana kita jaga telinga tu, jaga juga hati ni. Contoh, macam kita berada pada satu tempat yang bising sangat-sangat. Rasanya semua tak nak, betul? Nak cakap susah, orang tak dengar, terjerit-jerit. Bila? Kadang ada dekat kedai, atau orang kedua kahwin tu, kuat. Sampai kita nak pilih lauk pun susah, terganggu dia punya. Kan ada ramai yang tak suka. Lagilah kalau kita berada pada dalam kereta orang, dia buka dia punya so kuat-kuat, kita yang kat luar tu pun tak selesa, dia boleh relax kat dalam. Bersyukurlah kita tak jadi macam tu. Dia lama-lama nanti akan ada kesan pada telinga dia. Begitu juga dengan hati, telinga hati ni. Baik, hari ni kita masuk satu lagi.
Perenggan yang kedua. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan setengahnya. Seperti makanan. Berhenti situ. Sebab kitab ni tak ada titik. Jadi tuan-tuan tak boleh sebarang berhenti. Nanti tak nyambung dia punya ayat. Jadi berhentinya, dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Ibarat. Dia bagi ibarat. Nak memahami sesuatu ni kadang-kadang kena buat kiasan. Dia kata perkataan yang kita dengar, suara-suara bunyi yang kita dengar ni, dia kata apa? Seperti makanan. Apa sambungannya? Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Ada masa makanan ni kan, betul? Dia kata macam makanan. Setengah makanan tu ada manfaat, setengah makanan tu ada mudarat. Sama dengan bunyi. Bunyi itu ada masa kadang-kadang dia bagi manfaat, ada masa kadang-kadang dia bagi mudarat. Macam tuan-tuan dengar saya cakap ni, manfaat ke mudarat? Manfaat. Tapi kalau kita dengar orang mengumpat, orang mengatur, orang tak puas hati dengan orang, itu mudarat. Itu maksudnya. Dia kata bagaikan makanan. Dan setengahnya penawar. Setengahnya pula boleh jadi rawatan. Bila? Apabila kita dengar satu perkataan, dia masuk dalam hati kita, rasa Allah Akbar, rasa faham, rasa tenang, rasa sejuk. Dia kalau dengar azan dekat sini, dia tak sama azan yang kita dengar dekat Madinah, dekat Mekah. Ada masa tu dia jadi penawar. Dia boleh jadi ubat dengan perkataan-perkataan ni. Dan setengahnya racun. Bahkan boleh jadi penyakit. Bukan setakat mudarat, bahkan dia jadi penyakit. Bahkan racun. Racun ni boleh membunuh. Boleh membunuh. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Yang kita makan tu, macam mana pun tuan-tuan makan, lama-lama dia akan habis. Betul? Habis. Mahal macam mana pun dia akan keluar dekat tempat yang sama juga. Yang tulis tandas tu lah. Semua orang akan ke situ. Betul? Macam mana sedap, macam mana mahal pun. Kadang-kadang kita nak bagi sedekah dekat orang ni, ngira antara RM2 dengan RM5, RM10, RM5, RM10, RM20. Mana yang kita lebih senang nak beri? Kita berkira. Kalau RM20, RM50, nak masuk RM50 tabung masjid tu, berat kan? Jadi sulit, jadi payah. Kadang yang RM1 tu pun terketok-ketok, apa lagi yang RM50. Tapi kalau tuan-tuan makan, beli lobster tu, satu tu berapa tu? Sampai 100 lebih. Betul tak? Tapi bila pergi ke tandas, lobster tu keluar sekali campur dengan nasi, dengan apa semua. Harga tak sayang apa pun, betul tak? Mana ada sayang? Baru makan dah keluar, tak ke buang duit namanya. Harga tak sayang. Tapi itu contoh ibadah. Jadi dia kata, ni tengok dia sebut, bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada makanan. Hati ni, kalau Allah sebut dengan kita, aku menyampah tengok muka kamu. Menyerak masuk dalam hati kita ni. Sampai bila? Sampai selagi orang tu hidup. Betul tak?
dia lebih lama daripada makanan yang dalam perut. Walaupun dia kata ibarat makanan, tapi makanan tak lama dalam perut, yang mana keluar. Tapi kata-kata ni, bila dia sakit sangat, disimpan dalam hati sampai mati. Sampai mati. Walaupun orang yang mengata dia itu belum mati sekalipun. Bahkan yang mengata dia tu dah mati pun, yang ini pun kadang tak mati lagi. Betul? Beza beza telinga mendengar dengan telinga hati dengar. Lain. Dia boleh simpan lama. Ini kita nampak macam elok. Mungkin ada di kalangan kita ni, ada lagi suara-suara yang tak sedap didengar, disimpan dalam hati. Baik, kemudian ini bila saya tengok tuan-tuan, saya tengok sini balik, mana berhenti tadi? Dia jadi lambat ni sebab dia tak ada titik. Kerana makanan itu hilang ia daripada dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Ayolah kita buat kerja, kita tidur, kita berjalan, kita bergerak sana sini, lama-lama dihadam, habis. Dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahir, makan julak. Tahu julak? Sekarang dah lama tak sebut perkataan julak ni. Ada jual lagi? Tak tahu lah, dah lama tak sakit perut. Dulu orang makan julak. Ada pun perkataan jatuh ke dalam hati. Nak dah sebut tadi, walaupun kita makan tu hari pertama tak keluar, ada orang dia payah nak keluar, masuk tanah berapa kali tak keluar, kentut aja dia tak keluar. Itu yang dimakan julak tu, bagi cepat keluar. Akhirnya keluar juga, walaupun dia sulit nak keluar, ada cara nak bagi dia keluar. Tapi dia kata, ada pun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Seumur hidup, maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Ini macam mana nak sebut tuan-tuan Dia kadang-kadang bila dah terlampau sakit hati ni, dia kerana apa yang dia dengar, dia boleh membinasakan kita. Kebinasaan yang besar, sampai boleh membunuh. Betul? Sampai boleh mengubah rutin hidup kita. Nak makan susah, nak tidur susah, nak apa pun teringat. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Telinga ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Saya nak sebut pada pagi ni tuan-tuan, bila sebut telinga ni, telinga zahir ni saya kira kita senang untuk faham. Kita sebolehnya lepas ni cuba jaga hati kita yang memang datang melalui telinga. Ini kita cerita telinga. Jaga hati ini jangan sampai dikotori dengan perkara-perkara yang datang daripada telinga yang tak baik. Sama ada daripada kita ataupun daripada orang. Kalau ibu-ibu, biasa orang akan pergi pada orang perempuan, macam membawang tu. Jangan orang kata orang lelaki membawang. Tak ada. Tak, saya bukan kata tak ada. Tapi istilah membawang tu dia lebih dekat dengan orang perempuan. Agaknya telinga hati perempuan ni lagi banyak daripada orang lelaki tu agaknya. Kan dia kata sedangkan lidah lagi tergigit. Jadi bila sebut lidah tergigit ni, melibatkan lidah dengan gigi. Betul? Suami isteri itu kan disebut
bergaduh alah, lidah dengan gigi pun gaduh ni dekat ni. Disebut yang lidah tu perempuan, yang gigi tu lelaki. Betul? Yang lidah tak bertulang lembut, dia layaknya perempuan. Gigi kasar, kerjanya apa, gigi akan jadi lelaki. Itu kalau disebut macam tu katanya. Tapi kalau suami itu ada 4 isteri, berapa banyak lidah dia ada. Betul tak? Yang itu memang tergigit. Ada 4 lidah. Bayangkanlah kalau ada 4 lidah. Itu contoh. Jadi kita ambil untuk yang pertama, sebab kita dah nak habis ni, sebab telinga dah nak tutup dah, dia pendek je. Tapi nanti saya akan huraikan. Jaga telinga kita ni baik-baik. Contoh kalau kita nak pergi mana, nak pergi pasar, nak pergi pasaraya, nak pergi bandar, dia kena guna akal ni. Aku pergi ni, aku boleh jaga tak hati aku? Sebab kita tak nak nanti jadi ibadah tu tak dapat. Kalau kita tak dapat, kerja kita tu tak jadi ibadah, lawan dia apa? Maksiat. Ini susah. Saya beritahu ni payah. Payah dalam dunia kita hari ini. Kalau zaman 60-an dulu tak apa. 5 ekar satu rumah. Jauh. Bandar pun tak ada. Telefon pun tak ada. Betul? Yang dengar bunyi monyet, bunyi ungka. Ini bunyi ungka pun tak ada kat sini lagi. Dah tak ada. Dulu, sekarang ni tak. Sebab itu anak kita dalam perut sekarang ni pun dah macam-macam bunyi. Kita dengar, dia pun dengar juga. Ya, dah macam-macam bunyi. Itu belum lagi bunyi yang kita tambah, yang dengar handphone. Betul tak? Tu. Dah ramai orang cakap seorang-seorang kan, naik motor. Orang cakap seorang. Naik kereta cakap seorang-seorang. Mudah. Itu dah tambah bunyi tu. Jadi yang zahir ini sebaiknya kita yang dah tak lama dah muka dia, muka senja ni kan, ada yang dah macam maghrib pun ada yang macam isyak pun ada kan. Yang adik-adik tu subuh lagi rumah ni. Jadi kita kena segerakan ni amalan ni. Elakkan daripada mendengar perkataan-perkataan yang tak baik. Yang zahir ni, saya ambil telinga zahir ni, elakkan. Jangan bagi dengar yang tak baik. Kalau dengar ada kawan kita, aku dengar si Limah tu dengan laki dia. Itu dah mula dah tu. Tak? Cepat-cepat beralih. Pergilah tempat lain, tak apa. Sebab nanti bila dia sebut, akan ada lagi bisikan yang lain. Tunggu, sedap cerita tu. Dia suruh tunggu. Itu saya boleh masuk lagi ni. Ini yang zahir dulu. Cuba elakkan. Termasuk juga tuan-tuan tengok TV. Itu pun zahir tu. Kita dengar drama TV, drama Melayu ni, gaduh dia kerja dia. Dia berniaga ke, dia berkahwin ke, dia hapus semua, ujungnya gaduh. Jadi perkataan-perkataan tu, nak senang cerita tak payah tengok lah. Dah puas tengok. Ni yang telinga ni. Apa lagi, kat mana lagi? Tapi kalau pergi kenduri kahwin tu kita memang tak boleh elak, betul tak? Kita tak boleh elak. Kalau nyanyi tu nasyid, lagu selawat, tak apa. Elak kita ngikut je. Tapi kalau kuat sangat pun, macam itu hari tuan-tuan tak rasa tu kita berselawat dekat apa. Tongkang pecah tu hari. Orang bawah memang sedap, kita ke atas. Dentung dia punya apa. Tapi itu tak salah. Itu tak ada salah apa pun. Cuma nak sampai ke hati tu, macam tak sampai-sampai. Pasal dia bunyi dia kuat sangat. Apalagi kalau yang bersangatan lagu-lagu dan sebagainya. Dia yang kita dengar daripada telinga ni, memang antara faedahnya dia bagi sedap telinga. Ada rasa tak macam mana kalau nyanyi tu rasa, suka ni. Dulu masa kecil-kecil dulu dengar lagu Ellie Cat. Apa nama dah lagu tu saya pun tak ingat. Dulu lagu Piramli tu ulang ada banyak kali, tak boleh hafal lagi lagu apa. Rasa tak dia punya sedap? Rasa. Tapi jangan sampai ke hati.
Yang sedap-sedap dunia ni, telinga tu jangan sampai ke hati. Dulu kan jadi trend lagu tahun 80-an lain, tu lagu zaman El Amir dengan Budi Rashid kan, lagu. Lepas tu dah lagu slow rock pula, banyak kumpulan-kumpulan yang rockers lah apa lah. Lepas tu masuk lain pula, lagunya lain-lain. Lagi lah baru lepas putus cinta pula masa tu, tengah nyawit dengar lagu tu masa tak gerak-gerak sawit tu saya dengar orang sekolah tu kat lagu masa tu. Jadi kalau boleh yang dunia ni jangan sampai masuk dalam hati, sebab nanti susah nak keluar. Lebih-lebih lagi bila kita solat. Macam yang lepas tu lagu dah tak ada dah lagu tu, Zana Kairina tu kan, ramai orang nyanyi lagu tu. Zara kan salah sebut, Zara Kairina tu. Itu kalau tuan-tuan layan dengar sedap, nanti nak ngaji dia ada, masuk lagu Bayati, lagu ni ke keluar nanti. Kan? Nak semayang ada, nak ngaji ada, dia keluar, betul tak? Sebab hati ni rupanya dia tak boleh bagi tumpuan yang lebih kepada yang lain, melainkan kepada Allah saja. Tak boleh, sedap macam mana pun jangan sampai ke hati. Maknanya kalau sampai ke hati ni, kena istighfar, astagfirullahaladzim. Iya, nanti dia ganggu nak mandi, nak makan, dia ada. Nak masak, lagilah. Orang nak masak kan tak ada buat apa, yang gerak kan dia punya ni aja. Betul? Mesin basuh sekarang, mana ada berus, tekan aja, tak nak nunggu tu. Macam-macam lagu boleh nyanyi tu. Betul tak? Jadi maknanya jangan sampai dia menyebabkan hati kita tertarik sampai tak boleh nak buat kerja lain. Atau buat kerja pun dia masuk. Ini memang tak boleh. Baik. Jadi itu yang pertama, telinga zahir. Jadi yang ini cuba jaga. Eloknya kita berkawan ni, dengar je orang tu nak ngumpat. Kan ada yang dalam viral yang makcik tu macam ni, dia cerita orang tu. Rupanya netizen ni jumpa pula masa muda macam tu, masa tua macam tu juga. Padahal tu gambar lain-lain. Ini ada orang sekarang sampai terbiak mata tu kan. Yang itu kalau kita berani kenal dia, dah terlumpat tu. Jangan. Jadi cepat-cepat. Kalau kita beredar pun elok dulu. Tapi nanti dia terus lagi. Betul? Kalau boleh kita tegur. Jangan terlumpat. Cuma cerita hal orang ni memang sedap. Dan kalau tuan-tuan tengok hari ni, dunia kita lah, ni zaman kita ini sebenarnya dah tak betul dah. Cerita-cerita yang kita dapat sekarang ni nak dengar ni, dia dah bukan pakai telinga dah. Kat mak dekat kita punya ni lah. Cerita orang tu kahwin, cerita dia cerai, dia pergi mahkamah, kita follow. Tu cerita rumah tangga orang, betul tak? Kenapa nak sampai kongsi dengan semua orang? Tak payah. Memang tak mendatangkan apa-apa. Cuma kita rasa seronok. Kena baca. Ziana Zain ngandung tu pun, baca dulu dah berapa bulan anak dia pergi pasar raya, beli baju apa, so kita ngikut aja. Betul tak? Ni zaman ni tak ada faedah. Jadi ni bahaya ni bukan dia, kita kena pilih yang betul-betul lah, yang betul-betul manfaat. Ni memang zaman kita, dia tak boleh elak. Baik. Yang saya nak sentuh hari ni yang lebih berat lagi ialah bisikan telinga kepada hati. Hati kita ni ada telinga. Baik. Ingat dulu saya sebut. Nabi pun sebut. Sejak dilahirkan, kita ni manusia. Dia kata, Iza wulida libni Adam maulud. Apabila dilahirkan anak Adam, satu kelahiran,
lahirlah seorang bayi. Qarana Allah Subhanahu wa taala bihi malakat. Allah sertakan sekali kepada bayi itu malaikah. Disertakan dekat mana? Disertakan dekat ala uzuni qalbi, kata dia. Dia dekat telinga hatinya sebelah kanan. Kemudian disertakan juga waqarana syaitan nabi. Allah sertakan juga syaitan di telinga hatinya yang sebelah kiri. Itu Nabi dah sebut. Disebut qarana bihi, disertakan, maka disebut qarin. Yang dekat dengan kita, yang hampir dengan kita. Jadi kita ni ada dua, dan mereka ni antara fungsinya apa? Membisik. Bisik ni dekat telinga. Yang ini yang paling besar. Inilah saya boleh sebut perjuangan hidup kita ni antara dua ni. Mana yang menang, mana yang kalah. Antara bisikan malaikat dengan bisikan iblis. Kita disebut oleh Allah musuh. Innahu aduwwum mubin. Allah kata iblis tu musuh kamu. Kita disuruh jadikan iblis itu sebagai musuh. Allah sebut betul, dia tu musuh kita. Kita ni, kita kena sematkan dalam hati, iblis tu musuh kita. Dia takkan jadi baik, tak. Dia tu musuh kita. Sampai bila? Sampai mati. Dia tak mati-mati sampai hari kiamat. Tapi malaikat ini disuruh oleh Allah jadikan sebagai teman kita. Dialah yang akan membantu kita. Mana kita ni untung, tuan-tuan. Tapi untung tak untung, dia tak bagi sebelah je. Dia bagi sebelah dulu. Kalau dia bagi sebelah je, saya kira sampai ke sana orang ni penuh orang ni. Tak, dia bagi sebelah je. Sebab tu banyak ni je. Tapi nak bagi tahu, ini contoh, nak nampakkan iblis ni, syaitan ni, dia masuk dalam telinga hati manusia ni, dia macam angin. Macam angin, dia tiup kena satu pokok tu bergoyang. Betul tak? Angin tak nampak, bergoyang je. Macam tu juga iblis. Dia akan masuk dalam hati kita dan bergoyang hati kita. Dia tak akan bisik macam tuan-tuan dengar suara saya ni, tak. Bisikan iblis ni tak macam tu. Contoh, pukul 3 pagi, terjaga, cemerlang matanya. Ada tak tuan-tuan rasa dah banyak kali dengar, bila Allah bangunkan kita pagi tu, maknanya itulah masa untuk kita bertahajud kepada dia. Betul tak? Ada tak rasa nak buat tahajud, nak buat solat hajat, nak baca? Ada tak? Ada. Lepas tu pula, ada tak? Ada bisikan lain pula. Alah, baru pukul 3. Nampak tak? Lama lagi dia. Kebetulan kan malam Jumaat itu. Tadi kan dah baca Yasin. Nampak? Sebenarnya hidup kita ni, yang ini perjuangannya. Nak bangun tak nak, bangun tak nak, bangun tak nak. Ada rasa tak? Akhirnya tak bangun kita. Sebab dia tak memberikan apa mudarat pun. Bukanlah maknanya kena api, kena bakar. Tak ada. Dia tak rasa panas, tak ada. Tapi dia bertempur. Kali dengar pula azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah subuh. Dia tambah lagi. Alah, belum kamat. Seperti sebelah aja kan, belum kamat, kan sempat. Betul tak? Ini dia sebenarnya, itu antara dua bisikan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Allah ni selalu bantu kita. Ni malaikat ni, kalau tuan rajin, nak cakap dengan dia, kata gila pula kata dia dah. Dia panggil malaikat ni disebut sebagai mulhim.
Dia selalu bagi kita ilham. Cuma kita tak dengar cakap dia. Dia selalu. Jadi bila banyak kali bangun tak bangun, dia pergi orang lain lah pula. Macam orang pergi salam rumah orang. Assalamualaikum. 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 Kipas berpusing rumah tu. Lampu pun hidup. Kereta motor pun ada. TV pula terbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang tak? Banyak ada orang. Assalamualaikum. Tak dijawab salam, tak dipelaru masuk, dia balik. Betul tak? Jadi malaikat singgah dekat kita tu macam tu lah. Orang ni boleh bangun, dia boleh sembahyang, dia boleh zikir, dia boleh banyak boleh dapat. Ya tak? Kejut, bangun. Kita pula fikir, pasal pula tak ngantuk ni. Kita boleh tanya, pasal pula tak ngantuk mata ni. Pasal tidur dah pukul 12. Ya tak? Ada rasa nak buat baik, nak buat ibadah. Tapi jangan lupa yang sebelah sini. Dia memang tak tidur. Ini yang kadang-kadang mengganggu kita. Tapi kita tak dengar. Betul tak? Ini yang bahaya. Dipanggil bisikan iblis. Bisikan malaikat. Namanya qarin. Kalau ikut dia kata, kalau yang bisikan malaikat tu dia namanya ilham. Dia bagi macam-macam cadangan lah, bagi ilham, bagi idea. Buat ni. Daripada rumah nak pergi ke masjid, dalam niat hati nak bagi RM10. Kan kita niat dulu bagi RM10. Masuk je masjid, ni banyak tu. Yang lepas tu pun kena bagi juga RM1 aja dah macam dia. Dia sambut RM1. Maknanya apa? Buat baik juga. Tapi yang paling rendah. Ini iblis kena hati-hati. Yang malaikat ni memang cenderung buat baik. Tapi yang dia ni kadang suruh buat baik juga. Tapi ada udang sebalik batu. Betul tak? Antaranya dengan tujuan nak menunjuk. Kau bagilah tabung depan tu, tabung belakang tu dah penuh. Macam tahu-tahu je dah penuh. Nanti ada rasa. Kadang-kadang kita tertipu. Buat baik rupanya dengan tujuan nak menunjuk, dengan tujuan nak riak. Jadi memang kena berhati-hati. Tuan-tuan kena anggap dua-dua ni ikut kita pergi mana-mana. Cuma jangan minta nampak kami jangan. Lari pula kita nanti. Kalau tuan-tuan perhatikan, apa jadi dengan anak kita yang di Sabak Sabak Uni gitu. Dia mesti bermula daripada bisikan. Bisikan. Ini bukan kita nak merendahkan, bukan. Saya nak melihatkan pada hari ini bisikan ni dah sampai tahap yang sangat-sangat bahaya, sangat-sangat berbahaya. Kita tak pastilah bila kita semua dah tak ada ni agak-agak apa jadi kitab ni. Ada lagi ke tidak dekat Seri Gading ni, kawasan Baik Gajah, kawasan Parayani. Ada lagi tidak kita punya amalan ni. Kita tak tahu lagi. Sedangkan anak sekolah itulah generasi muda kita, harapan kita. Dah berlaku macam-macam Tuhan nak tunjuk. Bukan Tuhan tunjuk yang banjir aja, yang terbakar lain, yang gempa lain. Itu alam. Tuhan tunjukkan tahap kejahatan manusia. Ini pun kita baru lepas tangkap budak sekolah tingkatan 2 berzina di sekolah. Tuan-tuan bayangkanlah. Kita rasa, aduh, mana nak hadap ni? Betul tak tuan-tuan? Ini semua bahana ni. Memang, maka bila kerajaan buat keputusan 16 tahun tu tak boleh pakai handphone, memang baik sangat sebenarnya. Tapi kita, anak ada 5 pakai handphone. Betul tak? Macam mana tuan-tuan nak cegah benda ni? Saya handphone ni
Saya tengah fikir di masjid kerajaan saya lah, di Muar sana. Kita nak beli satu alat untuk matikan lain. Kan ada dia punya apa? Kalau dekat Pagoh tu, kan dekat dengan hub pendidikan tu, semua student, imam baca khutbah, semua main game. Macam mana nak buat kita? Ini anak-anak muda kita ni tuan-tuan. Bisikan ni. Bisikan ni dah jadi teman dia dah. Bukan malaikat jadi teman dia. Takut kita. Jadi kita selamatkanlah keluarga masing-masing. Macam mana nak pesan dengan anak-anak kita ni? Kerana game, nama game tu saya lupa. Game tu dia main semuanya soal bunuh. Roblox. Selalu Roblox tu yang polis jaga kereta tu. Maknanya apa tuan-tuan? Penjajahan yang berlaku sekarang ini lebih teruk daripada penjajahan zaman kita dulu. Betul tak? Dia jajah jiwa kita terus. Macam mana nak buat? Ini memang bisikan, percayalah. Memang bisikan tuan-tuan. Maknanya nafsu anak-anak sekolah kita ni dah macam nafsu orang tua. Macam mana ni? Saya memang fikir tak boleh fikir seorang-seorang. Dan saya pernah pergi buat satu program di Felda. Masa tu saya di Segamat. Untuk tingkatan 5, tingkatan 6. Saya buat yang tingkatan 6. Perempuan semua. Dan saya tutup pintu semua, cikgu pun tak ada. Pak kita nak tahu kan apa masalah. Saya minta siapa-siapa yang ada masalah tulis dengan saya pakai surat. Kita nak bantu ni. Saya dapat 30 hingga 40 surat. Semuanya berzina. Semuanya dah pernah berzina. Macam mana? Biasa jadi nangis terus, aku nak betulkan. Betul tak? Kita terima tu jadi, aduh. Ingatkan nak tolong. Apa macam itu jadi. Maknanya apa yang kita tahu ni sebenarnya sikit. Lagi besar dia punya ujiannya. Jadi kalau kita sendiri tak dapat nak menguruskan hati kita ni, macam mana kita nak selamatkan hati anak-anak kita ni? Ini bisikan ni tuan-tuan. Percayalah lepas ni akan ada. Biasakan dia berturut-turut. Kat sekolah tu kan berturut-turut. Daripada buli, daripada rogol, daripada bunuh. Betul tak? Berturut-turut budak sekolah. Tuhan nak tunjukkan kepada kita betapa tingginya tahap bahaya dari sudut ni, iblis ni tuan-tuan. Dia tak boleh main-main dengan iblis ni. Kita ingatkan dekat kawasan Jalan Baru tu kan, kita tahu dah berapa kemalangan besar ya. Itu kemalangan yang kita nampak bersifat kenderaan. Ini kemalangan dari sudut akhlak kita ni, gitu tak? Kelakuan kita tu, itu lagi besar daripada lori tu gitu. Jadi Allah minta kita fikir baik-baik. Allah kata apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Diterbitkan berbagai-bagai bentuk kerosakan di bumi ini, sama ada di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nas, semuanya berpunca daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah sebut semua daripada kita. Jadi Allah buat perkara itu la'allahum yarji'un, disuruh balik kepada dia. Ini yang kita tengah buat sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok, saya terima banyak pujian daripada orang luar bila datang ke Johor ni. Dulu kita cuma ada Yasin Tahlil aja, betul? Kemudian kita dah ada surah Al-Mulk. Kemudian kita dah ada surah Al-Kahfi. Kemudian macam-macam usaha kerajaan buat. Kita buat infak Jumaat. Kita buat gerobok rezeki. Semua masjid akan dapat. Maknanya usaha-usaha dah dibuat. Tapi tak boleh hanya bergantung kepada pihak pimpinan. Kita di bawah ni kena fikirkan juga macam mana nak dibuat dengan anak-anak. Ada orang kata kena kembalikan semula rotan tu. Saya pun tak nampak jalan lagi macam mana. Sebab budak sekarang tak macam tu. Betul.
Dulu kena rotan dekat sekolah, beritahu bapak tambah rotan ni. Betul tak? Sekarang cikgu tu dia kena rotan dengan bapak. Macam mana pun tuan-tuan percaya, dia akan berpunca daripada jiwa yang dah penat, dah letih, dah bosan, dah jemu, semayang pun tak dapat apa. Dah apa saya nak cakap dah, tuan-tuan pun faham. Jadi benda ni kita buat usaha macam ni lebih untuk kita lah, paling tak ada kita ni. Sebab tu dia bagi satu pengertian. Dia kata apa? Bila Allah bagi satu-satu masalah kepada kita, ni masalah ni, kita tak boleh fikir sampai tahap nak selesaikan masalah, tak boleh. Dia tak mampu. Itu bukan kerja kita. Tapi Allah sedang menilai, sama macam kita baca surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah sedang melihat hati kita macam mana nak selesaikan masalah. Jangan sampai hati kita ada masalah. Jangan sampai kita bergaduh sesama kita. Jangan sampai kita menuduh sesama kita. Jangan nanti ada orang yang pulaukan keluarga tu. Betul. Jangan nanti ada orang fitnah keluarga tu. Itu dah jadi rosak hati kita. Sepatutnya ni kita kena ambil keluarga ni, kena bantu dia. Kena bantu dia. Mereka yang diberi ujian. Macam mana nak bantu? Kita kena bergabung. Kita kena bergabung. Jadi maknanya tuan-tuan, apa pun bersihkan hati masing-masing. Walaupun diuji dengan cara macam tu, tetap Nabi pesan supaya ingat, saya ulang balik. Ini kaedah bila ada masalah. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah terima perintah solat, betul? Sebelum tu ingat balik. Dua orang kuat Nabi, Sayyidah Khadijah dengan Abu Talib, pakcik dia, meninggal. Ni orang kuat dia. Bila meninggal orang kuat ni, Abu Jahal, Abu Lahab, ditingkatkan lagi serangan kepada Rasulullah di Mekah. Nabi terpaksa keluar daripada Mekah. Lagi ke mana? Ke Taif. Ingatkan orang Taif boleh bantu Nabi. Sampai di Taif, pemimpin Taif tak benarkan Nabi masuk, malah diupah sekumpulan pemuda halau Nabi keluar. Nabi terpaksa keluar, dibaling dengan batu, dengan kayu berdarah-darah. Ada riwayat kata kasut Nabi itu penuh dengan darah. Nabi keluar dari Taif, Nabi berhenti dekat bawah sebuah pokok. Masalah tak ni? Salah. Nabi ni kekasih Allah. Allah uji dengan masalah macam ni. Dia mohon dengan Allah. Tengok doa dia. Doa dia panjang, saya ringkaskan. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya Nabi mengadu dengan Allah, kekuatan hatinya semakin lemah. Bila diasap dengan macam-macam masalah, Nabi mohon apa? Nabi mohon ditambahkan kekuatan pada hatinya. Nabi tak minta pun, ya Allah kau bukalah pintu hati orang Taif ni, aku nak masuk, kan senang. Bukan payah Allah nak buka pintu hati orang Taif. Tak. Nabi minta untuk diri dia, kekuatan dia. Akhirnya Nabi dapat apa? Nabi diangkat ke langit, di Sidratul Muntaha, terima perintah solat 5 waktu. Nabi kena buat ibadah. Masalah selesai tak? Tak selesai. Orang Taif masih lagi tak bagi Nabi masuk. Allah suruh Nabi buat ibadah. Maknanya apa? Bila tuan-tuan ada masalah, ibadah lagi penting daripada masalah. Ini kalau tuan-tuan baca dalam netizen punya komen, semua itu kalau dijumpakan tu bergaduh. Bergaduh tuan-tuan, pasal bola orang bergaduh. Ini kan pula pasal jiwa orang tu lah.
Semua akan menyalahkan orang, menyalahkan pemimpin, menyalahkan sekolah, semua saling menyalahkan. Tak selesai masalah. Betul tak? Kita kena duduk, kita kena bincang. Kena ada kesatuan. Allah nak suruh kita bersatu. Betul tak? Nak suruh kita sama-sama fikir, sama-sama hilangkan rasa-rasa yang bukan-bukan dalam hati. Rasa tak puas hati, rasa benci, rasa tak suka, rasa macam-macam rasa. Macam mana nak bincang? Jadi Allah tunjukkan pengajaran kepada kita. Jadi sebab itu, ada tak ada sebab apa? Kita kena banyak buat ibadah. Jadi kalau ikut tuan-tuan kita dah boleh buat solat hajat satu kampung. Kalau kawasan tu berlaku di Sabah ini, buat solat hajat. Minta Allah jaga, Allah lindung. Bukan lindung kita orang yang semayang aja, tak. Lindung semua penduduk kampung. Orang Cina tu pun Allah bagi makan, pakai, rumah. Kan Allah yang bagi. Kita pun doa sama-sama selamat. Sebab kalau dia kena, kita pun kena juga. Jadi yang ini tuan-tuan, mana ada masa lain nak bagi ingatan tu? Mana ada? Dia kalau ikut kan kita kena panggil semua orang kampung macam ni, kita kena buat macam ni, betul tak? Kita kena bincang, kita kena macam ni. Sebab masing-masing tak disatukan. Inilah peluang saya ada kesempatan nak bercakap. Saya kira pihak pimpinan pun telah merancang beberapa perkara. Kita pun orang kampung kena, tapi selemah-lemah usaha dengan doa selalu. Doa. Keluarga orang lain kita doakan semua. Sebab dia akan berjangkit kepada kita. Jadi tuan-tuan nanti balik, kalau kumpul anak beranak, nak tunggu raya, macam lambat lagi raya ni. Cubalah buat macam mana tuan-tuan nak panggil balik ni. Panggil anak, panggil cucu cicit kita, kumpul. Buatlah apa sempena pun tak kira lah. Jangan sempena musibah, aku mau tak datang nanti. Sempena hari tua buat. Jadi jangan makan minum berseronok je. Dia dah buat tu, ambil yang atuk ni bercakap, bapak ni bercakap, bagi peringatan. Tapi kita tak nak tengah-tengah bagi peringatan, cucu semua main handset. Betul tak? Macam mana nak cakap? Sekarang ini bapak pun dah tak ada kuasa sebagai ketua keluarga. Betul ada. Takut anak tu mengamuk nanti. Nak cari guru agama macam dulu. Saya ingat arwah kawanku saya, guru agama kat Demontak. Kereta dia naik, masuk je kampung. Dan nak maghrib, suruh masuk rumah, tak masuk rumah. Degil. Cikgu dia naik, masuk, nampak kereta lalu, dia bersih padam. Punya takut dia budak dulu dengan cikgu. Tengah main, dia nyok. Takut. Budak sekarang. Jadi tuan-tuan, kena terima. Ini bahagian ujian kita. Kita dapat tempias daripada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling teruk Allah uji. Kita disebut sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat, tapi bukan percuma Allah bagi. Allah datangkan ujian satu persatu kepada kita. Jadi kita kena ada kebersamaan untuk sama-sama mencari jalan lah. Nak selesai, wallahualam. Macam mana cara? Allah yang datangkan, Allah yang akan selesaikan. Tapi jangan sampai hati kita tak selesai dengan masalah-masalah harian. Apa saya kata dulu, dengan lampu traffic light tu, jangan sakit hati lagi lah yang gaduh. Ni jalan tak siap-siap ke apa. Jangan jadi masalah lagi. Tunggu nak bayar bil, bila nyampai. Jangan sakit lagi lah. Itu dah banyak kali dah nunggu. Pergi pasang ikan dah habis. Jangan sakit hati lagi lah. Betul tak? Allah bisa tegar, biasa. Kalau benda kecil-kecil pun, cari kunci kat rumah tak jumpa, mengamuk satu rumah. Ini warga emas dengan kunci pun tak selesai lagi. Simen kita dah masuk, dah cuci, tak ayam sapu, berak, ayam buah. Itu dia jangan jadi masalah, jangan digaduh lagi dengan ayam tu. Kita ada banyak kerja yang lebih
Ha, Jadi insya-Allah tuan-tuan, walaupun ceritanya buat telinga ni tadi, sebab saya nak beritahu telinga ni, bisikan yang hati, dekat telinga hati ni yang iblis, dia semakin menjadi-jadi. Tuan-tuan tunggulah, akan ada lagi bahagian ujian untuk kita. Dia mesti ada dorongan, betul? Mesti berpunca daripada rasa tak puas hati, resah, gelisah, tertekan, maka iblis akan tiup, maka bergoyang lagi hatinya. Kemudian disebut segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat, telah berfirman Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Bahawasanya pendengar dan pemelihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah setakat ini. Cerita hari ini tak banyak, tapi peristiwa yang berlaku kepada kita itu, kita kena berhati-hati. Bukan itu budak sekolah. Ni yang dah tak sekolah ni pun dibisikkan juga oleh iblis. Jadi insyaAllah kita tutup dengan zikir kita. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi Allah Ya Latifu Ya Wafi Ya Karimu Anta Allah Mawjud la ilaha illallah La ilaha illallah Maksud la ilaha illallah La ilaha illallah Ma'bud la ilaha illallah La ilaha illallah Azim la ilaha illallah 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 La ilaha illallah
إلا الله لا إله 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 إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات البلاء والوباء الأمراض والأسقام الفتن والمهن الحسد والعدوان الغفلة والنسيان وأزل عنا هموم الشكوك والظنون والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم